Ini adalah bahan yang telah dihasilkan di aplikasi Pages sebelum kita ekspor ke format EPUB. Jadi inilah digital storybook yang dihasilkan di aplikasi Pages. Okey, jadi sebelum kita mengenali Pages dengan lebih mendalam, mari kita lihat apakah features yang kita boleh hasilkan di sini. Contohnya di buku ini kita ada bunga raya. Bunga raya ni kalau kita tap sini dia ada play drawing. Okey, dia adalah hasil lukisan kita dan boleh dianimatekan So sebab tu kita panggil interactive storybook. Okey, kalau ini pula ada robot ni. Robot ni dia boleh ke kanan ke kiri atas bawah ni. Telah dihasilkan dalam aplikasi Reality Composer. Okay, dan kita bawa masuk dalam kita punya Pages. Okay, kalau kita tengok yang ada beberapa features ni, yang lain ni orang-orang ni semua dia berkelip-kelip matanya kan. So ini adalah GIF dan video yang diimport masuk ke dalam Pages dan telah dihasilkan dalam aplikasi Keynote. Bagaimana pula dengan ada, kalau kita tengok ada suara ni, ada suara ni. Suara ini dihasilkan di aplikasi GarageBand. Ini pula. In a museum in Malaysia, a small robot. Okey, ini adalah audio. Kita record audio di sini. Okey, boleh bercakap dan dia akan automatically recorded. Okey, dan seterusnya kita boleh edit lah kita punya recording itu.